Doktor, Ya? kenapa kalau naik berat badan ni kena cek tekanan darah? Korang saya pasti ramai di kalangan ibu-ibu yang tengah pregnant ni mengalami masalah berat badan yang naik berlebihan. Betul tak? Korang ada diberikan tarikh ataupun temujanji untuk cek tekanan darah. Sebelum tu jangan lupa follow dulu TikTok Dr. Mimi, save dulu video ni, nanti hilang. Korang tengah pregnant ke? Tiba-tiba buat check up, berat badan korang naik berlebihan. Pernah tak korang alami? Kalau pernah, komen dulu. So korang, kalau korang tengok ni, kalau korang mengalami masalah berat badan yang naik berlebihan, dan suggest untuk buat pemantauan tekanan darah. Betul tak? Korang belik balik buku korang, ya ataupun tak. Kenapa? Sebab sebenarnya kalau korang mengalami masalah berat badan yang berlebihan pada yang kita jangkakan, dia boleh berpotensi untuk menyebabkan tekanan darah kita tu naik. Kenapa? Sebab apabila badan kita dah start untuk naik, jantung kita dia memerlukan pressure ataupun tekanan yang lebih tinggi lagi untuk alirkan darah ke seluruh badan kita. Kalau tekanan darah kita tak naik, nanti pada bahagian hujung-hujung ni tak dapatlah oksigen ataupun aliran darah yang cukup. Faham? Yang kedua, yang kita nak pantau adalah protein dalam air kencing. So, pada waktu korang buat check up tu, kita akan check dua benda tau, tekanan darah dan juga air kencing. Kita nak tengok sama ada dalam air kencing korang ada protein ataupun tidak. Kalau didapati ada protein sewaktu pemeriksaan tekanan darah tu dan tekanan darah korang nampak meningkat, maksudnya korang dah mengalami PIH, Pregnancy Induced Hypertension. Sebab itulah korang, kalau korang pergi check up, check perut dekat klinik desa ke, klinik kesihatan ke, klinik private ke, ataupun hospital private ke, kita akan timbang. Itu rutin kita. Kita akan timbang supaya kita dapat nilai sama ada berat badan korang berlebihan ataupun statik ataupun naik dengan sempurna. So kalau berlebihan, kita takutkan ataupun kita bimbang kalau korang sebenarnya start untuk develop PIH tu ataupun Pregnancy Induced Hypertension. Kalau tekanan darah kita tiba-tiba tinggi, kita tidak pantau, boleh menyebabkan komplikasi sawan eklamsia yang paling kita geruni sewaktu kita tengah pregnant. Sebab apa? Dia boleh menyebabkan bahaya kepada ibu dan juga bayi. Sebab ibu yang tengah pregnant kalau mengalami eklamsia, bukan sahaja tekanan darah yang naik, dia boleh menyebabkan korang akan kejang tau. Kalau korang kejang, ibu tak sedarkan diri, oksigen yang datang, oksigen yang sepatutnya dapat kepada baby kita tak sampai. So baby boleh meninggal secara tiba-tiba dalam kandungan. Ibu boleh menyebabkan koma. So korang daripada benda yang sangat kecil je, berat badan je, betul tak? Sebab tu kalau korang dinasihati untuk memantau tekanan darah dan air kencing, tolong buat. More informatif, jangan lupa follow saya tau.